Kita drawback percontohan ke Penang. Cantik betul pemandangan perkampungan lama kat sini. Suka tengok orang kayu, orang Melayu yang masih cantik lagi, dan suasana yang cukup menarik lah. Ni buah ni. Ni buah koko. Buah berangai. Pokok yang jarang ditemui ini kami panggil pokok ekor kucing. Seronok betul melayan udara pagi dekat balik pulau ni. Seriously seronok. Kami tak singgah pun, lalu saja. Peminat durian mesti nak singgah kat sini. Nampak tu dusun durian, banyak pokok durian, dan katanya durian kat sini sedap. Entahlah. Hai semua. Lepas tengok perkampungan, tengok hutan, lepas tu nampak pemandangan cantik sangat ni. Dan air hitam. Memang wow. Walaupun panas, tapi kami stop juga untuk ambil gambar dan berposing. Ya. Subhanallah.
Wah, cantik sungguh pemandangan dekat sekitar Masjid Terapung Tanjung Bungah ni. Siap ada buat nelayan. Memang tenang rasa. Perut pun dah kembali lapar, jadi kami singgah makan dekat Muhammad Rafi Nasi Ganda. Lepas tu kami sambung jalan-jalan pusing Penang. Cadangnya ke sini nak tengok sunset, tapi malang sekali sunset dah terbenam. Jadi sempat bergambar je. Perut dah semakin lapar, jadi kami singgah dekat Mi Daud Mak Jasad dekat itu. Dan ni favourite spot suami. Inilah makanan pilihan kami. Kalau korang ada dekat Ipoh, why not you try dekat sini? Perut pun dah kenyang, jadi kami teruskan perjalanan kami menuju ke destinasi lain. Goodbye Ipoh.